They bring the people die like 3 or 4 kilometer inside the jungle, and then dia akan cari pokok besar. They have to find the big tree. And then dia akan buat satu, they make a platform on the tree, and then they put the on the tree. Dia akan Nak buat apa? memang itu cara dia. Akak saya cakap Melayu sini akak ya. Tak. Dia akan berjalan, dia akan bawa berjalan 3 ke 4 km ke dalam hutan. Biasanya di hujung perjalanan tu, yang uruskan si mati ni cuma waris-waris terdekat saja. Di hujung perjalanan di hujung perjalanan itu, sebelum dia orang jumpa pokok yang besar tu, wajib dia orang kena cross satu sungai. Tak kira lah sungai besar ataupun sungai kecil. Wajib dia kena cross satu sungai. Selepas dia cross sungai tu, baru akan cari pokok yang sesuai. So they make a platform, dia akan buat satu pondok ke atas tu, and then mayat tadi dia akan balutkan si mati tu dengan kulit kayu. Contoh kulit kayu kalau tengok dinding-dinding pondok itu. Macam mana kau nak cerita ke dia kalau nak balut tu? Rat. If a duck. Terdekat saja. Then if the